Okey. Okay, so apa ni kira saya buat pada kosong je lah. Okey. Kita masuk kita punya tiap foto ni. Kalau macam 1-2 tu okey lah, kita nak add ni satu-satu kan. Kalau banyak kali, lepas tu kita ada Betul tu. expansion card lagi banyak. Kadang kalau kita insert satu-satu, kadang tersalah masuk. Tu macam contohnya ni AI, Echo kan. So kadang kita insert yang AI je. So kadang ada error. So kita tak nak yang benda macam tu jadi. Kita buat satu set terus Kita tarik semua satu kad tu. So yang ni saya consider yang wiring ni okay lah kan. InsyaAllah. Saya tengok belajar lah. Sebab saya tengok yang course online semalam tu ada wiring circuit on PLC kan, basic wiring circuit kan. So yang ni saya consider okay lah ni. So sini kita add new device. Tu yang ni. Sebab kita pakai 1200, so kita pergi bawah ni. Specify ni. Yang ni macam dia tarik automatik lah, dia baca semua. Oh, dia tak payah select dah kan? Tak payah select. Maksudnya dia walaupun bercampur model dia pun tak ada masalah kan? Betul. Tapi make sure yang ni kalau 12-12 ni, 12-12 ni CPU lah. CPU lah tu. Specify. Lepas tu kita pergi dekat ni tab. Bawah ni. Jadi kalau macam cik nak ajar buat satu-satu pun okey juga lah untuk basic kan. Kalau macam dah advance sikit orang dah tahu, boleh lah ajar cara macam ni. So yang ni kita pilih lah, sebab kita pakai LAN kan. Selalu yang ni lah. Yang bawah ni selalu yang untuk Wi-Fi lah. So IP dia sempurna. Kalau nak double confirm tekan macam ni je. Ada. So betul lah ini CPU tu. Tu dia retrieve je. Okay, so kita akan dekat ya. Tu duk pakai wifi dia orang ubah-ubah nanti dia clash dengan set lain kan. Tu yang problem tu, nak kena reset factory setting dulu kan. Tu yang banyak macam tu. Kadang dia orang pakai letak je IP tu, dia orang dah pergi yang set kawan dia punya kan. Tapi ada video dah pergi kat dia orang. Macam ni dia detect lah. Yang real punya kan. Kalau sambung semua dia dapat detect. So tak ada miss benda tau, salah masuk lah. Okay, so kalau ada cara dia yang ni dah dapat, so kita compile dulu dia punya hardware. Okay, saya compile. Tahu kan compile dia tu atas tu. Kalau sini boleh, kalau sini boleh. Baik clear. Compile dulu, compile all. Kita nak set up balik kita punya hardware tu. Katakanlah kita dah set kita punya LAN port IP ni berapa kan. So sekarang ni set 290 kan. Kita nak set berapa, just tukar sini. Apa-apa kita nak compile dulu hardware dia. Hardware dia kalau kita declare ni yang AI ni pun kita kena declare dia. Kita nak dalam contoh kan, saya tunjuk sikit nanti kita AI ni kita boleh set nak dalam voltage ke atau current punya setup port dia. Biasa kalau kat sini kita pakai current lah, 220. Kalau macam ni voltage. Macam ni voltage kan, kalau kita nak tukar dia current. So lepas tu ini kita pakai 220 punya sistem lah. Okay, so bawah ni kita tukar. Kalau kita nak apa-apa ubah kat hardware tu,
kita nak compile dulu. Baru dia macam review, lepas tu kita download. Baru kita boleh masuk software dia ataupun program dia. Kita buat lagi sekali. Okay, baru kita download ke device. Jadi kalau nak tahu status sebenarnya dalam, kalau dah kuning ni, maksudnya dalam ni dah ada program sebenarnya dalam ni. Dia kalau color orange, macam kuning orange macam tu, maksudnya tu benda tu tak ada apa-apa dia, tu kosong. Kita boleh tarik program dia. Kalau macam ni nak tahu macam kat sini ada program belum, tengok status lampu dia. Maksudnya kalau dah ada kuning tu nanti maksudnya dia dah set up lah, dia punya hardware punya setting lah dalam ni. Kuning. So, macam dari dia, so kita masuk ke program. Okay. So yang tu program yang asal dia tak dah buang apa? Sepatutnya kalau kita go online ni dah ada lagi. So kalau kita nak masuk, kita override je lah benda tu. Dia akan masuk program yang baru lah. Okay. So kalau hari ni cik nak main macam DIDO dulu, boleh lah. So DIDO dulu, so kalau encik kata okey ke atau nak tanya apa-apa, boleh tanya dulu. Kalau kita nak tengok program yang dah ada dalam program dah ada, selalunya kita pergi dekat kena go online dulu. Jadi kita tekan upload kat sini nanti. Mana upload ni? Sedap. Download, masuk sini upload, kita tarik masuk ke PC lah. Flow data, macam tu kita buat online then upload. Tarik lah masuk program yang sebelum ni ada. So macam ni lah, macam ni melawan test je lah. Satu macam ni program dia. Maybe dia pernah test macam ni je lah. Tak ada benda yang sangat pun. Macam tu. Kalau macam nak masuk balik baru tu, just tukar then download balik baru. So dua barat yang lama je lah. Pump tu yang tu kan, macam ni kan? Boleh. Tapi ni tengok lah dia punya port kat mana. DI ni masuk port mana kan. So lampu ni masih dia DO lah. Macam nak main play around dulu kan. Boleh je. Okay. So, saya punya target minggu ni cik boleh main DI DO ni. Lepas tu kalau cik nak terus proceed pergi ke AI pun boleh lah. Nanti saya ajar untuk AI dengan EO AI yang jarang buat tu. Yang lupa. Senyap lupa yang tu. Okay, setakat ni okay. Boleh. Okay. Nanti saya ni dulu buat video dulu lah. Okay. Tahu kan buat? Dengan address. Nanti tanya. Masih? Okay.